Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali lagi dalam Buletin Abqori bagi bulan Mac ini. Kita mulakan dengan segmen pertama bagi segmen akademik dan pentadbiran. Pada 9 Mac 2026, beberapa orang pelajar Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abqori telah menyertai Bengkel Melaka Drone Challenge peringkat negeri Melaka tahun 2026 yang dianjurkan bagi memberi pendedahan kepada pelajar dalam bidang teknologi drone dan inovasi digital. Melalui bengkel ini, para peserta didedahkan dengan asas pengendalian drone, teknik kawalan penerbangan serta aspek keselamatan semasa mengendalikan drone. Peserta turut berpeluang untuk menerbangkan drone di sekitar sekolah. Selain itu, pelajar juga diberi penerangan berkaitan fungsi drone dalam pelbagai bidang seperti teknologi, penyelidikan dan industri moden. Penyertaan dalam bengkel ini diharap dapat meningkatkan minat pelajar terhadap bidang STEM, yakni sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, serta membuka peluang kepada mereka untuk menyertai pertandingan berkaitan teknologi drone pada masa yang akan datang. Pada 9 Mac 2026 juga, Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abqori telah mengadakan sesi Bengkel Al-Fatihah sempena program Ihya Ramadan dan Minggu Panitia Pendidikan Agama Islam dan Tahfiz Paitah. Bengkel ini telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Zulkarnain bin Mustar, Guru Tahfiz Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abqori. Dalam bengkel ini, para pelajar diberi bimbingan berkaitan cara membaca surah Al-Fatihah dengan betul mengikut hukum tajwid, makhraj huruf serta kelancaran bacaan. Pelajar turut diberi peluang membaca secara langsung bagi memperbetulkan kesilapan bacaan mereka. Program Minggu Paitah berlangsung dari 9 Mac hingga 12 Mac 2026 dengan pelbagai aktiviti dan pertandingan bagi meningkatkan penguasaan pelajar dalam bidang pendidikan Islam dan Al-Quran. Kemudian, pada 10 Mac 2026, pertandingan Liga Hufaz dan Masjid Legend Abqori telah diadakan sempena Minggu Paitah 2026 dan diselaraskan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Afiq bin Abdul Rahim, Ketua Panitia Hifzu Al-Quran Abqori. Dalam pertandingan Liga Hufaz, para peserta perlu meneruskan bacaan ayat Al-Quran berdasarkan ayat yang diberikan oleh hakim serta menghafaz ayat dengan tepat tanpa kesalahan. Pada 11 Mac 2026, pada hari kedua Minggu Paitah, Panitia Pendidikan Islam telah menganjurkan pertandingan kuizis pendidikan agama Islam dan ihtifal Sahibah Jawi yang melibatkan penyertaan pelajar daripada setiap tingkatan. Dalam pertandingan kuizis pendidikan agama Islam, pelajar peserta perlu menjawab soalan-soalan berkaitan silibus pendidikan Islam secara dalam talian menggunakan platform kuizis. Soalan yang diberikan berangkumi aspek akidah, ibadah, sirah serta pengetahuan berkaitan agama Islam. Manakala dalam pertandingan Sahibah Jawi, para peserta perlu membina dan menyusun perkataan berdasarkan huruf Jawi yang diberikan. Manakala dalam pertandingan Sahibah Jawi, para peserta perlu membina dan menyusun perkataan menggunakan huruf Jawi berdasarkan perkataan yang diberikan. Pertandingan ini bertujuan menguji kemahiran pelajar dalam membaca dan menulis tulisan Jawi dengan betul. Pertandingan ini telah disertai oleh 10 orang peserta bagi setiap pertandingan bagi kuizis, manakala 4 orang peserta setiap tingkatan menyertai pertandingan Sahibah Jawi. Seterusnya, pada 12 Mac 2026 telah berlangsung ihtifal qiraat dan tilawah Al-Quran bagi kategori menengah rendah dan menengah atas di Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abqori. Dalam pertandingan ini, para peserta perlu mempersembahkan bacaan ayat Al-Quran secara tarannum dengan tajwid yang betul dan suara yang merdu. Peserta dinilai berdasarkan lagu bacaan, tajwid, kelancaran serta penghayatan terhadap ayat yang dibaca. Program ini bukan sahaja bertujuan mencongkil bakat pelajar dalam seni bacaan Al-Quran, malah turut mengimarahkan bulan Ramadan yang penuh barakat.
Sempena kehadiran Hari Raya Aidilfitri, pihak sekolah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Muhammad Syahmi Zuhairi bin Azmi. Salam Malaysia Madani. Hufaz cemerlang, Islam terbilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.